Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizana Sofina binti Faizal. Saya akan menerangkan tentang pengenalan tajuk kajian. Okey, sebelum tu saya akan menerangkan maksud fiqh dahulu. Fiqh ni adalah kefahaman yang mendalam tentang ilmu sesuatu perkara, ilmu sesuatu bidang lah. Jadi kalau kita pergi kepada maksud muamalat pula, muamalat adalah hubungan manusia dengan manusia dalam segala bidang. Tetapi kalau secara ringkasnya, fiqh muamalat ni adalah hubungan manusia dengan manusia lain dalam bidang mal, yang berkaitan dengan mal. Okey, jadi saya akan menerangkan pula tajuk insurans, pengenalan tentang insurans. Insurans ni adalah satu perjanjian antara penginsurans dalam bentuk wang atau dari segi nilai yang berkaitan dengan wang. Saya akan menerangkan pula maksud insurans Islam atau dikenali sebagai takaful. Takaful ni adalah dia berasal daripada perkataan takafala, iaitu memelihara antara satu sama lain. Okey, kalau kita memelihara satu antara satu sama lain, dia ada beza dengan insurans konvensional ataupun insurans yang lain. Okey, setakat itu saja untuk pengenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminuddin Fizikikin. Nombor mencik saya 304640. Hari ini saya akan menceritakan tentang apa itu penyataan masalah dalam tajuk kami. Dalam penyataan masalah ini, saya menceritakan tentang kontrak tabarruk, iaitu kontrak yang melibatkan pemindahan hak milik kepada pemilik yang baru dengan tanpa sebarang bayaran ataupun papasan. Contohnya seperti wakaf, kebajikan, lepas tu seperti hifbah, derma dengan wasiat. Maksudnya kat sini kalau kita tengok secara spesifik lagi, maksudnya macam kita buat sesuatu benda tapi tanpa balasan. Macam tu. Terusnya saya akan menceritakan tentang apa itu kontrak muadah. Okey. Kontrak muadah ni dia merupakan kontrak yang melibatkan pertukaran dua nilai atau papasan secara pasifiknya. Muadah ni dia merupakan macam kedua-dua pihak mesti mendapat keuntungan dan tidak boleh satu pihak menanggung kerugian. Maksudnya kat sini, contoh kita nak beli rumah, tapi kalau kita tengoklah iklan tu, rumah tu kata orang yang iklan tu dia kata kalau tanah tanah 2 hektar dalam 200,000. Tapi bila kita tengok, kita melawat rumah tu, dia tak macam 2 hektar pun, dia kecil je. Maksudnya kat sini kita dah bayar duit dekat orang tu, maksudnya orang tu dapat keuntungan sebab dia dapat duit jumlah yang 200,000. Tapi kita akan dapat kerugian sebab apa yang kita nak bukan yang kita harapkan. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah Takmil binti Adman. Nombor matriks 304579. Jadi hari ini saya akan kongsikan tentang aplikasi gharar dalam takaful dan analisis gharar dalam konteks perspektif Islam. Jadi yang pertama sekali kita kena tahu apa itu takaful dan juga kontrak insurans. Kontrak insurans konvensional merupakan satu kontrak yang melibatkan pertukaran wang secara dua hala melalui bayaran premium daripada pemegang polisi dan bayaran papasan daripada syarikat takaful. Takaful pula merupakan satu kontrak atau akad yang direka khas menggunakan konsep sedekah dan juga perkongsian keuntungan antara pemegang polisi. Jadi di sini pemegang polisi tidak membeli polisinya. Mereka akan bersetuju untuk menyumbangkan harga personal mereka pada peserta yang lain. Jadi takaful tidak menyediakan perkhidmatan yang mengandungi kadar yang tetap seperti automatic loan dan pinjaman berfaedah. Hal ini bagi mengelakkan sebuah transaksi itu mengandungi kadar yang tetap yang akan menyebabkan berlaku gharar dan unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Justru itu, kontrak al-mudarabah telah digunakan bagi bahagian sumbangan yang telah peserta laburkan. Hal ini secara tidak langsung dapat mengelak berlakunya pembahagian keuntungan yang berkadar tetap sesama pemegang polisi. Baiklah, yang seterusnya analisis
menganalisis konsep gharar dalam perspektif syariah. Gharar merupakan satu perkataan yang kata dasarnya gharara, yang bermaksud seseorang itu mendedahkan dirinya pada kemustahan secara tidak sedar. Pada awalnya, semua perbuatan ataupun transaksi yang melibatkan muamalat yang mempunyai gharar ini adalah dilarang di dalam Islam. Akan tetapi, jika kadar gharar yang ada ialah kadar yang rendah, maka hukumnya diberikan kelonggaran sedikit. Namun bergantung kepada kadar gharar tersebutlah, sama ada kadar itu tinggi, rendah ataupun sederhana. Justru itu, para fuqaha telah membahagikan gharar ini kepada 3 jenis, iaitu yang pertama, gharar yasir. Gharar yasir ini merupakan gharar yang mempunyai kadar yang sangat sedikit. Keadaan ini akan berlaku bila gharar itu susah untuk dielakkan tanpa melibatkan unsur kepayahan. Dan pada masa yang sama, gharar ini tidak menjejaskan mana-mana pihak yang berakad. Oleh itu, kelonggaran diberikan bagi gharar jenis ini, serta dapat diterima kerana tidak membatalkan sesuatu akad. Contohnya, pembelian rumah tanpa kepastian sama ada rumah itu kukuh ataupun tidak. Seterusnya, gharar fahish. Gharar fahish merupakan gharar yang mempunyai kadar yang sangat tinggi. Gharar ini sering melibatkan sesuatu akad ataupun jual beli. Seterusnya, gharar ini boleh dilihat dan dikenal pasti dengan jelas pada zahirnya dan mampu dielakkan. Oleh itu, unsur gharar ini tidak diterima oleh para fuqaha kerana kita boleh mengelakkan gharar tersebut. Dan gharar ini menjejaskan satu akad, iaitu dia akan menyebabkan akad tersebut terbatal. Contohnya, pembelian ikan yang masih berada di laut. Perbuatan itu dapat dielakkan dengan kita membeli ikan yang telah ada di pasar. Seterusnya, gharar mutawasit. Gharar mutawasit merupakan gharar yang mempunyai kadar sederhana. Hal ini kerana gharar ini merupakan unsur yang berada di antara gharar fahish dan gharar yasir. Bagi situasi ini terdapat banyak pendapatlah. Jadi pandangan tentang status gharar mutawasit ini telah dibahagikan kepada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama berpendapat bahawa gharar ini berada pada kadar gharar fahish, iaitu gharar yang mempunyai kadar yang sangat tinggi. Justru itu, gharar ini tidak boleh dibenarkan untuk melakukan aktiviti. Kumpulan yang kedua mengatakan bahawa gharar ini berada di antara gharar yasir, iaitu gharar yang mempunyai kadar yang sangat rendah. Oleh itu, gharar ini diberikan kemaafan dan diberikan kebenaran untuk digunakan dalam muamalat. Akad dan urusan jual beli juga sah di sisi agama Islam. Oleh itu, gharar yang terdapat di dalam kontrak takaful dibolehkan kerana kadar yang dikenakan itu kadar yang sangat rendah dan tidak menjejaskan mana-mana pihak. Peserta juga mengetahui arah aliran wang dan juga wang yang telah disumbangkan mereka dengan jelas dan tepat. Jadi tiadalah istilah ketidakjelasan ataupun ketidaksamaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Balkis binti Syafuddin. Nombor matrik saya 303752. Hari ini saya akan membentangkan tentang topik yang sangat penting dalam konteks takaful Islam, iaitu cabaran pelaksanaan takaful. Industri takaful telah berkembang sejak 1984 sebagai alternatif patuh syariah kepada insurans konvensional. Namun begitu, walaupun terdapat kemajuan dalam industri ini, tetapi masih berhadapan dengan cabaran yang menghalang pertumbuhan takaful ini untuk lebih maju. Okey, antara cabaran utama ialah kurangnya kesedaran awam, iaitu orang ramai ini kurang kesedaran terhadap kepentingan dan konsep takaful. Dari segi prinsip syariah yang menjadi tunjang kepada takaful.
Walaupun ada usaha seperti program kempen kolaborasi dengan Institut Pengajian Tinggi, kempen-kempen di sektor-sektor kerajaan, akan tetapi tetap menjadi penghalang dalam industri takaful ini. Dan disebabkan kurang kesedaran ini, ramai masyarakat yang tidak mengambil takaful ini dan tidak memilih takaful sebagai perlindungan mereka. Yang kedua adalah kadar penembusan takaful juga masih rendah, di mana pada tahun 2018 kadar penembusan hanya mencapai 15.2%. Dalam kalangan golongan B40 hanya 30.3% yang mempunyai polisi takaful. Ini berpunca daripada mereka golongan B40 yang kurang berpendapatan tetap dan kurangnya pemahaman terhadap ilmu takaful ini, dan mereka lebih memilih untuk membeli keperluan asas dan meletakkan takaful ini sebagai pilihan yang terakhir. Dan yang ketiga adalah dari segi aspek penggunaan teknologi, di mana dalam era digital sekarang, pengendali perunding takaful masih ketinggalan dari segi pelaburan dalam teknologi. Laporan Ernst & Young pada tahun 2015 menggesa agar industri ini meningkatkan penggunaan platform digital untuk pemasaran khidmat pelanggan dan pemprosesan tuntutan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jalan alternatif iaitu patuh syariah kepada insurans konvensional. Yang pertama, mestilah insurans konvensional mestilah terbuka dan transaksi mestilah jelas dan nyata. Yang kedua adalah perjanjian mestilah jelas, dan yang ketiga adalah mengelakkan daripada timbulnya spekulasi. Okey, seterusnya adalah saya akan menerangkan tentang alternatif syariah iaitu berdasarkan 3 model iaitu wakalah, mudarabah dan wakaf. Wakalah bermaksud perwakilan. Dalam takaful ia dipanggil wakalah bil ajr iaitu wakil dengan upah. Di sini peserta takaful melantik perunding takaful sebagai wakil untuk menguruskan dana. Dan sebagai balasan, penerima perunding takaful akan mendapat yuran ataupun upah yang telah dipersetujui sama ada tetap ataupun nisbah yang tertentu. Yang kedua adalah mudarabah iaitu perkongsian antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana dalam takaful peserta bertindak sebagai Rabbul Mal iaitu penyedia modal, manakala perunding takaful sebagai mudarrib iaitu pengusaha. Dan oleh kerana itu keuntungan daripada pelaburan dana akan dikongsi bersama mengikut kadar yang telah dipersetujui sejak awal, di mana kadar tersebut dipersetujui antara dua iaitu perunding di mana pengusaha ataupun pemilik modal iaitu peserta takaful. Dan yang ketiga adalah wakaf, di mana peserta takaful akan mewakafkan sumbangan mereka ke dalam dana wakaf, iaitu peserta menjadi wakif iaitu penyumbang dan perunding takaful menjadi pengurus dana. Oleh itu, model wakaf ini tidak berasaskan keuntungan, dan dana itu digunakan untuk bantu peserta jika ditimpa musibah, dan lebihan dana tersebut akan dilaburkan kembali kepada ataupun kembali untuk tujuan kebajikan. Okey, jadi kita akan pergi kepada menghapuskan gara dalam transaksi. Okey, seperti yang kita tahu, takaful ni dia melarangkan gara supaya syarat itu lebih adil, jelas dan nyata. Kemudian kita akan pergi kepada macam akad tabaruk. Kita akan pergi kepada transaksi yang dalam takaful iaitu kita dikenali sebagai akad tabaruk. Akad tabaruk ni dia macam mengelakkan garah dengan kita memberi sumbangan yang ikhlas. Maknanya kita tak mengharapkan sesuatu, kita boleh menderma ataupun selainnya lah. Jadi dalam transaksi ni dalam takaful ni dia utama dia untuk mengelakkan garah, ketidakpastian lah garah tu. Jadi dia ada mengamalkan prinsip tawaun atau kita bahasa lebih mesranya kita panggil tolong menolong. Jadi jika macam ada yang ditimpa tapi insurans tak ditimpa, jadi dia boleh memberi sumbangan yang ikhlas kepada yang ditimpa masalah tersebut lah. Jadi dalam takaful ni juga dia ada mengamalkan konsep wakaf. Seperti yang kita tahu, wakaf ni adalah kita menderma memberi sesuatu perkara kan. Jadi perkara-perkara tersebut daripada akad tawaruk, prinsip tawaruk dengan wakaf ni dia dapat mengelakkan garah dalam transaksi. Okey, dalam topik 4.0 iaitu perbincangan. Di sini saya ada untuk 4.3
iaitu menegakkan keadilan dalam akad. Okey, maksudnya kat sini usaha untuk memastikan bahawa semua pihak yang terlibat dalam suatu kontrak atau perjanjian iaitu akad mendapat hak mereka secara adil, tulus dan bebas daripada penipuan atau ketidakadilan selaras dengan patuh syariah. Okey. Masuk kat sini, kenapa kita perlukan menegakkan keadilan dalam akad? Sebab kita tak mau kita tak nak macam banyak sangat penipuan yang berlaku dalam kontrak ni ataupun dalam akad ni. Okey, kat sini maksudnya menegakkan keadilan ni bermaksud memastikan semua urusan dalam akad dilakukan secara adil dan saksama tanpa ada unsur garah iaitu penipuan atau riba. Lepas tu memenuhi hak dan tanggungjawab semua umat Islam mestilah mematuhi prinsip akad yang sah dalam Islam. Baiklah, bagi bukti-bukti dalam Al-Quran, maksudlah Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini jelas mengatakan bahawa manusia boleh melakukan urusan jual beli, tetapi riba telah diharamkan. Yakni riba merupakan salah satu unsur yang dilarang di dalam Islam. Seterusnya Allah telah berfirman lagi dalam surah yang sama, iaitu ayat yang 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta-harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Ayat ini jelas mengatakan bahawa kita sebagai manusia, kita tidak bolehlah mengambil harta ataupun hak orang lain, dan kita juga tidak boleh memberi rasuah kepada hakim-hakim hanya semata-mata untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita, yang dilaranglah di dalam Islam. Okey, sekarang kita pergi kepada cadangan. Cadangan yang pertama adalah pengumbalan dan penambahbaikan undang-undang. Kita tahu undang-undang tu dah ada seperti IFSA 2013. Tapi kita nak supaya macam undang-undang tu dia lebih diperketatkan, diperkukuhkan. Sebab kalau kita tahu penguatkuasaan undang-undang ni sesetengah orang tak patuh. Jadi penguatkuasaan undang-undang ni dalam patuh syariah ni dia membuatkan supaya pengguna tu ataupun takaful tu sendiri lebih telus, adil dan dalam tiada unsur garah. Jadi pelaksanaan undang-undang tu wajib diperketatkan lagi. Dia ada tapi diperketatkan lagi. Seperti yang kita tahu, pelaksanaan undang-undang dapat memperkukuhkan tu lah. Sebab kalau kita bandingkan dengan insurans konvensional ni ramai dah kenal. Sebab dia punya banyak lah kan. Macam takaful ni tak kenal pula. Jadi kita nak perkukuhkan undang-undang supaya nampak lebih jelas, dan bahawa yang insurans Islam ataupun dikenali takaful ni dapat dikenali dan ada kebaikan dia tersendiri. Di sini saya akan menceritakan tentang meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai garah. Okey. Garah ni dia merujuk kepada unsur ketidakpastian yang keterlaluan dalam sesuatu akad dan transaksi sehingga boleh membawa kepada penipuan dan kezaliman. Sebagai contoh, menjual ikan dalam laut yang belum ditangkap. Lepas tu menjual rumah yang belum dibina tanpa maklumat lengkap. Maksudnya kat sini kita jual rumah tapi rumah tu tak lengkap je dengan maklumat detail. Kita tak tahu dalam bilik tu ada berapa, dalam rumah tu ada berapa bilik, tanah macam mana, kita tak tahu. So maksudnya kat sini kita tak boleh lah jual rumah tanpa ada maklumat yang lengkap. Kita kenalah jual rumah yang dah ada maklumat yang lengkap. Macam kita beli rumah, kita buat macam reka bentuk, bagi kita siap dalam rumah ni ada berapa bilik, ada berapa tandai, macam tu. Lepas tu kepentingan meningkatkan kesedaran ni untuk mengelakkan daripada berlakunya transaksi yang haram. Maksudnya kat sini kalau kita elak daripada buat transaksi yang unsurkan garah ni, yang tidak pastian ni,
dia taklah mencetus pada haram. Cadangan yang terakhir ialah pembangunan produk takaful yang berinovasi dan patuh syariah. Pembangunan produk takaful yang berinovasi dan patuh syariah bukan sahaja melibatkan proses mencipta atau memperbaharui produk takaful tersebut. Akan tetapi ia juga perlu mematuhi prinsip-prinsip Islam, iaitu tidak mempunyai unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar dan juga maisir. Inovasi ini berlaku dari segi reka bentuk produk, struktur kewangan, penggunaan teknologi serta kaedah pengedaran. Terdapat beberapa ciri pembangunan produk takaful yang berinovasi dan patuh syariah. Yang pertama ialah penilaian risiko. Penilaian risiko haruslah berdasarkan prinsip takaful hari ini, kerana risiko perlulah dinilai berdasarkan konsep saling membantu, iaitu ta'awun dan tanggungjawab bersama, serta bukan hanya berdasarkan keuntungan semata-mata. Hal ini bagi memastikan produk itu merupakan produk yang berinovasi dan patuh syariah. Seterusnya, produk yang dicipta juga perlulah menggunakan kontrak syariah yang sah. Produk itu perlulah menggunakan kontrak seperti wakalah, mudharabah dan juga wakaf. Selain itu, produk yang dihasilkan juga perlu mempunyai struktur sumbangan yang adil dan telus. Justru itu, caruman peserta mestilah digunakan sebagai pelindungan risiko, bukannya sebagai pelaburan untuk keuntungan pengendali semata-mata. Oleh itu, setiap pecahan caruman iaitu tabaruk, iuran, wakalah dan sebagainya perlu diterangkan dengan jelas kepada para peserta agar tidak berlaku penipuan. Sekiranya produk yang dicipta tu menggunakan data peserta sebagai pelaburan, maka dana tersebut perlulah dilabur dalam instrumen kewangan yang tidak melibatkan aktiviti haram dan juga tidak mengandungi riba, judi dan juga gharar. Antara produk yang telah ada di negara kita dan merupakan sebuah produk yang berinovasi dan juga patuh syariah. Antaranya ialah Takatech. Takatech merupakan istilah bagi merujuk kepada penggunaan teknologi yang hebat dalam industri takaful, iaitu insurans yang mematuhi syariah. Takatech merupakan gabungan daripada takaful dan teknologi yang menggambarkan bagaimana operator takaful ni dia menggunakan teknologi yang digital bagi menaik tarafkan perkhidmatan mereka serta memberi pengalaman yang baik kepada para peserta. Operator takaful di Malaysia seperti Etika Takaful dan Takaful Malaysia telah melancarkan pelbagai teknologi digital bagi menaik tarafkan perkhidmatan mereka. Penggunaan teknologi blockchain juga dalam takaful dapat menolong untuk meningkatkan kejelasan dan keselamatan data. Hal ini kerana blockchain akan memastikan semua transaksi yang dicatat dengan tepat dan tidak berlaku penipuan dan tidak akan berubah, yang boleh membuatkan peserta yakin dalam sistem takaful. Blockchain ni dia akan memastikan setiap data yang berlaku ataupun setiap transaksi dicatatkan dengan jelas dan membuatkan peserta yakin kerana tidak berlaku penipuan ataupun unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Sekian. Kesimpulannya, gharar merupakan unsur yang dilarang dalam Islam. Hal ini kerana gharar ini bermaksud keraguan terhadap sesuatu perkara, di mana ia boleh mencetuskan perselisihan faham antara penjual dan pembeli. Dalam konteks takaful ialah boleh mencetuskan perselisihan faham antara peserta dan peronim takaful, kerana dalam takaful ini kita bermain dengan wang, iaitu caruman, di mana takaful ini bermaksud instrumen keuangan yang memberi perlindungan kepada masyarakat jika ditimpa musibah. Oleh itu, peronim takaful ini bertanggungjawab memastikan duit-duit yang diberi dan dicarum oleh peserta akan dapat semula kepada peserta. Oleh itu, terdapat nas Al-Quran yang perlu jelas perlu dielakkan gharar ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan ataupun gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah.
tipu, judi dan sebagainya. Kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Tambahan lagi, setiap perunding takaful mempunyai cabaran dan perlu menghadapi cabaran tersebut untuk memastikan industri takaful ini berkembang maju. Oleh itu, pelbagai pihak perlu memainkan peranan penting bagi memastikan semua lapisan masyarakat mengetahui tentang maksud gharar ini, iaitu keraguan terhadap sesuatu perkara, kerana bagi memastikan takaful yang diambil itu mematuhi syariah, dan Islam juga melarang jika terdapat unsur haram. Oleh itu, dalam persidangan Majlis Jawatan Kuasa Fatwa bagi hal ehwal agama Islam kali ke-16 dan kali ke-89 telah memutuskan bahawa insurans konvensional ini adalah haram kerana mempunyai 3 unsur, iaitu riba, gharar dan maisir. Dan dalam Islam juga menyebut bahawa matlamat tidak menghalalkan cara, melainkan dalam keadaan terdesak atau darurat yang telah diiktiraf oleh syarak berdasarkan syarat tertentu. Sekian, terima kasih.